Biar betik. Hampa pernah tengok biawak kan? Dalam sungai dekat kampung, kadang-kadang dalam parit kat bandar. Tapi bayangkan, bewak tu lagi besar dari orang dewasa. Ini ialah bewak komodo, tapi terkenal dengan gelaran Komodo Dragon. Nama saintifik dia Varanus komodoensis. Ia ialah biawak terbesar di dunia. Biawak ni hanya boleh dijumpai di sesetengah pulau di Indonesia, terutamanya Pulau Komodo. Panjang dia boleh pergi sampai 3 meter, berat dekat 90 kilo. Memang besar, not haram. Biawak ni makan apa saja yang dia nampak, dari binatang-binatang kecil macam tikus sampailah besar macam kerbau. Semua ada tibai. Bukan biasa-biasa nah, manusia pun dalam menu dia tau. Biawak ni ada lebih kurang 60 batang gigi, tajam melengkung ke belakang. Direka khas untuk cari isi mangsa. Dah tu ayak liok dia berbisa pula, penuh bakteria dan racun yang boleh lumpuhkan mangsa. Kalau dah kena tokak tu memang tak ada harapan lah kalau tak ada bantuan orang lain. Woi, lagi santai kawan.